Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya menerima satu pertanyaan daripada peserta bingkil webinar yang semalam. Dia berhadapan dengan masalah nama yang dia insert citation. Okey, dia jadi macam contoh dia jadi macam saya besarkanlah nampak sikit. Macam C.Chua. Ini contohlah 2024. Dia tanya saya walaupun dia dah betulkan masih keluar C.Chua ni. Dia nak Chua sahaja kan. Secara normalnya dia akan keluar Chua aja sepatutnya. Tapi ada certain time dia akan keluar C Chua. Kenapa berlaku macam ni? Okay, isu ni pun saya baru tahu bila saya siasat kenapa dia jadi macam tu. Penjelasan dia adalah bila dalam kita punya citation dalam Microsoft Word ni ada dua artikel yang nama dia Chua. Ada dua artikel nama dia Chua. Surname dia nama Chua. Ada dua lah kebetulan. Mendeley secara automatik algoritma dia akan generate mengikut nama initial dia lah kat sini. Jadi sebab tu dia dapat si Chua. Okay, saya tunjuk praktikal dia Okay, apabila kita masuk ke satu citation Chua kat sini, the potential application of ChatGPT ni, saya insert apa yang berlaku. Okay, memang nampak cantik lah yang ni. Okay, saya insert dia punya bibliografi kat sini. Okay, tak ada isu kat sini. Ni tak ada isu tau. Apa yang berlaku kalau you masuk lagi satu Chua. Katakanlah saya ada lagi satu Chua dekat test ni. Automatic algoritma Mendeley dia akan bantu kita generate supaya pembaca artikel kita dapat membezakan Chua, dua Chua ni lah. Itu maksudnya. Bila saya semak apa style dekat laman web apa style telah membuktikan teori saya ni lah. Okay, citing author with the same surname. Okay, dekat sini dia ada jelaskan kenapa berlaku J.M. Tyler ni Okay, kerana kebetulan ada multiple reference yang share the same surname dekat sini. Okay, jadi you tak perlu susah-susah pening kepala nak tukar dia jadi Chua lah. Maksudnya memang diterima. Mungkin ada di kalangan supervisor kita ke ataupun kita punya reviewer yang menegur kita, jadi kita boleh jelaskan kita ada justifikasi daripada laman web apa style ni berkaitan dengan citing author with the same surname. Okay, rasmi lah ni official. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih.